Yang ketiga, kenapa kita simpan emas? Sebab emas ni dia ada intrinsic value. Apa maksud intrinsic value? Dia ada nilai sendiri. Maksudnya duit ni, kalau cuba tuan-tuan ambil duit, tengok dekat tulisan tu, tengok. Ambil duit, keluarkan sekarang juga. Sebab waktu lain tak sempat tengok duit tu, keluar tu bayar lah. Tak sempat tengok kan? Ambil, keluar tengok kan? Apa tulisan dekat duit tu? Wang ini sah diperlakukan dengan nilai. Sampai satu masa, mungkin tak ada sudah tu. Kita tak tahu bila. Kan? Macam mana kita tengok, ingat tak duit keris RM1 kita? Mana sudah? Duit RM2 kita, kan? Itu certain saja. Kalau jatuh the whole sistem kewangan, jadi orang yang simpan emas ni dia tak risau. Sebab dia ada backup. Okay? So itu 3 reason pertama kenapa kita simpan emas. Sebab itulah Tuan Aziz Ali, pakar kewangan, dia pesan berapa banyak kita simpan emas? At least 10% sebulan. Bukan setahun sebulan. Jangan jadi macam saya ni setahun ni 5 gram ni satu simpan, tak simpan lah sepanjang 2017.